Ramainya kamu semua. Ia bukan tempat Bagaimana saya. jika pawagam bahari itu Baiklah, ialah... baiklah. Itu bijak. Dia akan... Baiklah. Saya tahu awak sedang menonton filem. Dan makan sedikit kuih muih. Maltese kegemaran saya adalah yang Suka warna sangat. merah jambu. M&M's. Saya suka semua itu. Saya suka cacing marmalade. Oh, gadis-gadis. Kamu tak boleh mengotorkan pawagam macam tu. Mike pengawal akan terkejut bila dia nampak ni. Oh tidak, kita perlu bercakap. Keluar dari sini, semua orang. Kita tinggal satu lagi. Aduh, Kamu telah membuat Mike marah. Dia pasti tidak akan benarkan kamu masuk ke sini lagi. This is the measure de manis. The spiritual Ball. hai, ini tiket saya. Marshmallow. Tidak mungkin. Ini mustahil. Beri saya gula-gula. Dan sekarang Anda boleh masuk. Awak teruk sekali. Perkara besar. Hei, tunggu. Kamu tak boleh pergi ke pawagam dengan gula-gula. Beritahu dia, Frank. Oh, itu pelakon utama filem. Maaf, sudah tentu kamu tidak boleh masuk. Betulkah? Saya pun mau begitu. Tetapi bagaimana saya mau melakukannya? Betul. Saya akan berubah menjadi pelakon kedua sebagai... Hai, awak tak boleh bawa gula-gula dalam pawagam. Saya salah seorang pelakon utama. Biarkan saya lalu. Wah, seorang pelakon lain. Hei, Ya Tuhan. sejahat itu. Siapa yang kamu bercakap tentang? Biarkan saya lalu. Apa masalahnya? Kenapa kamu berpakaian seperti saya? Baik. Saya pelakon sebenar. Tidak, saya pelakon sebenar. Saya tidak faham. Jangan risau. Saya pelakon sebenar. Tapi you're sangat menarik. Ada. Selamat tinggal. Cepatlah, John. Mari sini. Baiklah, terlepas. Maksud saya, Anda sebenarnya tiada dalamnya. Anda palsu. Saya sudah beritahu kamu. Hei, itu lebih baik. Baiklah, saya nak tonton filem. Terima kasih. Di mana tiket saya? Oh, itu dia. Apa? Apa jenis kecantikan itu? Ai, boleh saya Oh, masuk? celaka. Terima kasih. Ini tiket saya. Tunggu! Anda tak boleh masuk dengan marshmallow manisnya. Kilos. Ini tidak dibenarkan. Mungkin anda akan ubah fikiran? Saya minta maaf, ia tidak berkesan pada saya. Apa? Saya bersedia Terima untuk... kasih. So, kamu betul. Baiklah, saya akan beri kamu satu marshmallow. Tunggu, saya tak perlukan satu. Saya tak perlukan apa-apa. Saya akan menontonnya tanpa makanan. Serius? Tidak. Kita perlu perlu apa-apa. Ayo, cari sesuatu. Tunggu, saya akan jadi nelayan. Itu dia. Hebat. Kita tidak boleh lupa tentang pancing. Berhenti. Di mana tiket kamu? Oh, ayo. Oh, adakah kamu benar-benar kehilangannya? Terima kasih. Saya Itu dia. Tidak. Oke, pergi. Oh, real. Saya berjaya. Seorang gadis cadak fofo di sebelah saya. Hai di sana. Hai, boleh saya cium awak? Apa yang awak buat? Jangan dekati saya. Oh, kaya Sil. Ayo USB marshmallow dari kota PU. Kemudian gadis cantik pasti akan beri saya nombornya. Betul. Berjaya tak? Oh, saya... Saya sangat gembira. Hai, saya Brainy Bud. Adakah anda ada sesuatu untuk diminum? Semua akan baik. Tunggu sekejap. Zack, apa tongkok ini? yang berat. Joran Tunggu nelayan. sebentar.
Saya tidak tahu. Ya Tuhan, apa yang sedang berlaku? Oh! Apa yang sedang berlaku? Oh, iya bukan Saya kok. minta maaf. Maaf. Sedang berlaku. Betul. Apa yang sedang berlaku? Bawa dia keluar segera. Lahiran. Tiada apa-apa. Tidak. Lebih baik begini. Saya minta maaf. Ambil ia. Semuanya baik. Tetapi saya perlu memeriksa awak. Hoodie awak terlalu longgar. Awak boleh bawa gula-gula di dalamnya. Saya nampak semuanya. Bagi sini. Oh, tada. Tunggu. Ini serius. Saya tertanya-tanya. Tidak baik saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada idea. Saya akan membukanya dan menuangkannya ke atas meja. Sekarang, kita ambil lidi kayu dan jadikan marshmallow sebagai untayan. Lihat, ini semua. Betul-betul tulang. Saya perlu sembunyikannya di bawah jaket saya. Mari kita pergi dan lihat jika helah gelongsor berfungsi. Hello, penjaga. Ini tiket saya. Saya pelte merisa Anda untuk gula-gula. Saya harap dia tidak perasan. Tolonglah. Anda mempunyai 2 tulang? Ya, saya sangat unik. Ayo, semoga hari Anda baik. Iya berdaya. Sekarang saya boleh menonton film dan menikmati marshmallow saya. Sedap. Saya sangat gembira. Wow, Kate, lihat ini. Menggigit tulang, itu pelik. Apa nih? Anda seorang tiga? Tidak. Pat. Saya akan periksa Anda untuk gula-gula. Semuanya jelas, Anda boleh lalu. Selamat menikmati. Seterusnya. Sayang, awak boleh pergi ke panggung wayang dengan Skittles. Berikan ia kepada saya. Dan, maaf, ini peraturannya. Selamat tinggal. Oh, kamu sangat bising. Baiklah. Kamu boleh pergi, Katakan Anda. tetapi jangan Saya perlukan satu menjerit. bakul itu sekarang. Tidak, itu bukan Ali. Apa yang berlaku? Oh, nice thanks. Roy Cowboys, iblis kecil. Hello. Oh, Cheetos itu jatuh. Saya perlu sembunyikannya sebelum pengawal perasan. Oh, apa yang patut saya lakukan? Hello. Ini tiket Seorang saya. lagi budak. Awak ada Cheetos. Dak, Apa lagi saya yang akan kamu pakai lakukan? fon kepala saya. Saya tak dengar apa-apa. Pengawal, di sini. Tidak. Tidak mungkin. Tinggalkan saya. Ini sangat Saya hebat. boleh mendengar musik dan peraturan baru. Wah, budak kecil ini ada sekotak gula-gula. Kita akan kongsi dengan semua orang. Ya, ini untuk awak. Saya suka M&M's. Itu kelakar. Oh, ini sangat sedap. Saya sangat gembira. Terima kasih. Itu sangat tidak masuk akal. Anda boleh melalui. Look, saya bersama awak dalam hal ini. Betapa beratnya bakul ini. Saya bawa terlalu banyak makanan. Sudah kamu lihat peraturannya. Saya terpaksa rampas semuanya. Tunggu. Tidak. Ini semua barang-barang saya. Tolong jangan Anda mengambil semua ini barang kegemaran saya. Boleh saya pergi ke pawagam sekarang? Itu yang bagus. Terima kasih, tapi rasanya tak sama tanpa manisan. Hello, saya datang ke pawagam. Durian daripada Armin. Di bahu awak, pelacur. Cepatlah. Tiada sesiapa di sekeliling. Sekarang saya boleh menikmati beberapa makanan sedap. Tiada siapa yang melihat. Hello? Ya, sila masuk. Manisan-manisan menunggu saya.
Pergi. Baiklah, mari kita mulakan dengan Skittles. Agak teruk. Sedap. Baiklah, sekarang saya boleh makan. Tangan ini adalah... Dibuat daripada kacang manis. Yuh! Dia makan tangan! Saya rasa teruk. Sebagai sembayangan manis. Anda untuk melanggan saluran. Ya, Tuan.